warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzana Delisha binti Abdullah, wartawan TV PSS dari Tanjung Bisjadi. Pada hari ini, kita akan saksikan sebuah filem pendek bertemakan adab dan akhlak generasi madani yang bertajuk Penyesalan. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Bija Siti Khadijah. Assalamualaikum Bija Siti Khadijah. Okey, waalaikumsalam, duduk. Terima kasih Bija Siti Khadijah. Maaf teacher, saya tengah ngantuk nanti. Tadi janji tak buat lagi. Awak sepatutnya kan, dia sebagai seorang pengawas, sepatutnya awak memberi satu contoh yang baik pada kawan-kawan awak. Okey dah, kalau macam tu lain kali teacher nak ada kawan-kawan lagi dah. Okey? Okey, boleh duduk. Tak biar cikgu ni membebek. Nyampah aku. Okey, faham semua? Faham. Kita dah tamat untuk hari ini, jadi kita akan sambung lagi esok. Jangan lupa waktu di sekolah. Okey? Terima kasih Teacher Siti Khadijah. Okey, terima kasih. Bye. Rasa macam tak ada apa-apa lah sini. Kenapa dia tidur rosak ni? Siapa pun tak nak jadi Allah. Macam lah. Tak apa dah, nanti saya siasat. Tuh, tengok tu. Zara lah. Dia buat apa? Jom kita tengok. Jom kita tengok. Teacher. Awak apa kat sini, Zara? Saya ada benda nak bagi tahu teacher. Bagi tahu teacher, bagi tahu apa? Saya dengar kereta teacher kena calat. Macam mana awak tahu teacher tak bagi tahu siapa pun? Saya tahu siapa yang buat. Ya, siapa? Semalam saya tengok kan. Faik ambil batu, lepas tu dia calarkan kereta teacher. Faik? Kenapa Faik buat macam tu? Entah, mungkin dia marah kot dekat teacher sebab teacher kan ada tegur dia semalam waktu teacher masuk kelas. Oh, yang dia tak bangun tu ke? Tak apalah, nanti teacher siasat lah macam mana. Apa pun, terima kasih sebab beritahu teacher. Sama-sama teacher. Saya masuk kelas dulu ya. Terima kasih. Bye. Fatihah. Kenapa teacher? Teacher nak minta tolong sikit boleh? Minta tolong apa ya? Okey, awak pergi panggil Zara, minta dia jumpa teacher kat bilik guru sekarang. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Bolehkah aku masuk? Waalaikumsalam. Ada apa tu? Sisi ada panggil Zara untuk bilik guru sekarang. Ada apa tu? Saya pun tak tahu. Zara, sekejap. Ya cikgu. Kawan awak bagi tahu, Teacher Siti nak jumpa awak di bilik guru sekarang. Okey, boleh pergi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Teacher. Ada apa teacher nak jumpa saya? Waalaikumsalam. Ya. Sila duduk. Sebenarnya Zara, teacher panggil awak ni, teacher nak tanya berkenaan dengan apa yang awak bagi tahu teacher hari tu.
dekat pusat sumber, awak bagi tahu teacher yang Pak Ik yang rosakkan kereta teacher, betul ke? Betul, teacher. Saya nampak dengan mata saya sendiri. Sebab dari apa yang teacher dapat tahu, sebenarnya orang lain yang buat kereta teacher, bukan Pak Ik. Hai, kenapa teacher tanya macam tu? Siapa yang buat itu? Sebelum tu, teacher nak tanya awak ada nak bagi tahu apa-apa tak kat teacher? Kenapa awak menangis pula ni? Ada apa-apa masalah ke Zara? Ya, teacher. Saya yang buat kereta teacher. Kita awak cakap Pak Ik. Sebenarnya, saya dah lama kerang dengan Pak. Dia selalu buat perangai waktu cikgu-cikgu masuk. Oh iya ke? Dia buat apa? Dia tawan cikgu. Dia speaker lah macam tu. Yelah, tapi teacher tak sangka lah awak boleh buat macam tu. Sepatutnya awak sebagai seorang pengawal di Zara, awak sepatutnya bagi tahu masalah ni kepada cikgu. Awak tak boleh ambil keputusan terburu-buru macam tu. Sepatutnya awak ceritakan masalah ni kepada guru kelas awak ataupun mana-mana cikgu yang awak rasa selesa untuk berkongsi masalah macam ni. Awak tak boleh ambil keputusan sendiri macam tu. Lepas tu awak buat dan awak tuduh orang lain. Itu satu perbuatan yang tidak elok lah. Itu dikatakan satu perbuatan yang tidak beradab. Okey? Dan tidak berakhlak. Jadi awak sebagai seorang pengawal sepatutnya awak menunjukkan satu contoh yang sangat baik kepada murid-murid yang lain. Baik, teacher. Saya minta maaf. Jadi teacher harap dengan apa yang berlaku ni awak akan insaf, awak akan muhasabah diri awak dan jadi seorang pelajar yang baik, akhlak dan budi. Jadi teacher harap benda ni tak akan berulang lagi lah. Walaupun awak nak marah kat sesiapa, awak tak boleh buat macam tu. Benda tu salah, okey? Teacher, saya minta maaf. Teacher harap awak insaf dan berubahlah lepas ni, okey? Jangan buat lagi. Okey? Okey. Awak boleh masuk ke kelas, okey? Terima kasih juga teacher. Itulah tadi filem pendek yang diterbitkan oleh Tanjung Miss Channel. Semoga kita mendapat iktibar dan pengajaran dari filem tersebut. Sehingga berjumpa lagi, sekian dahulu daripada saya. Terima kasih.